Semua rakan-rakan warga emas di Malaysia yang sedang makan betik atau sangat gemar makan betik, anda wajib menonton video ini kerana satu tabiat yang tidak disengajakan mungkin sedang mengubah betik yang sering digelar sebagai buah panjang umur ini menjadi pembunuh senyap yang membahayakan kesihatan anda. Adakah anda juga berasa bahawa betik sangat baik untuk melancarkan pencernaan dan mencantikkan wajah sehingga anda suka makan dalam potongan besar selepas waktu makan? Namun, tahukah anda, jika betik dimakan bersama makanan tertentu, ia seumpama mencipta beban pencernaan di dalam perut. Jika betik dimakan oleh golongan tertentu, ia bukan sahaja tidak membantu, malah menambah beban kepada badan, ibarat menyimbah minyak ke dalam api. Malah, jika waktu anda makan betik adalah tidak tepat, ia boleh menyebabkan kerengsaan serius kepada perut dan usus anda. Kesalahan jeming dalam pemakanan ini dilakukan oleh ramai orang setiap hari tanpa mereka sedari. Dalam video hari ini, saya akan memberitahu anda beberapa perkara paling penting. 3 kombinasi berbahaya betik, 4 golongan yang dilarang makan, dan 5 kesalahan pemakanan yang paling kerap dilakukan. Setiap satu daripadanya berkait rapat dengan kesihatan anda. Jangan biarkan kecuaian seketika mengubah amalan menjaga kesihatan menjadi punca kerosakan badan. Saya menjamin selepas menonton video ini, anda akan lebih jelas tentang cara makan dan cara membeli betik dengan betul supaya dapat makan dengan sihat dan selamat. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika anda benar-benar mengambil berat tentang kesihatan diri dan keluarga, sila klik butang langgan, subscribe dan aktifkan loceng pemberitahuan supaya anda tidak terlepas lebih banyak ilmu kesihatan praktikal di masa hadapan. Di saluran teman kesihatan ini, kami mendedahkan kebenaran kesihatan yang jarang dibincangkan orang. Saya juga ingin tahu, adakah anda sudi bersama saya dalam perjalanan ini? Jika anda sedang menonton video ini dan bersetuju dengan apa yang disampaikan, sila type 1 di ruangan komen. Jika tidak type son, anda juga dialu-alukan untuk berkongsi pandangan anda di bawah. Baiklah. Mari kita mulakan perjalanan kesihatan bersama betik ini. Pertama sekali, mari kita lihat mengapa betik begitu disanjung tinggi oleh ramai orang dan apakah khasiat sebenar yang tersembunyi di dalam isi buahnya. Pertama, betik mengandungi kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Apabila bercakap tentang vitamin C, ramai mungkin terfikir tentang limau, tetapi tahukah anda kandungan vitamin C dalam betik sangat luar biasa? Bagi setiap 100 gram isi betik, kandungan vitamin C adalah hampir 4 ke 5 kali ganda lebih tinggi daripada apple. Vitamin C ini sangat penting bagi rakan-rakan warga emas kerana ia bertindak seperti pengawal keselamatan serba boleh di dalam badan kita. Ia meningkatkan daya tahan badan supaya kita tidak mudah dijangkiti selesma atau penyakit kecil ketika perubahan cuaca di Malaysia. Selain itu, ia adalah antioksidan kuat yang membantu membersihkan radikal bebas berlebihan, iaitu punca penuaan sel dan kedutan kulit. Oleh itu, pengambilan vitamin C yang cukup akan membuatkan anda kelihatan lebih muda dan bertenaga. Kedua, betik mengandungi beta-carotene untuk melindungi mata. Warna jingga kemerahan pada betik berasal daripada beta-carotene yang akan ditukarkan secara bijak oleh badan kepada vitamin A. Apabila usia meningkat, kita sering berasa mata kering, letih atau kabur, terutamanya pada waktu malam. Vitamin A adalah perisai utama untuk melindungi kesihatan mata dan mencegah masalah ini. Ketiga, betik mengandungi pelbagai mineral untuk menstabilkan badan seperti kalium yang penting untuk jantung dan tekanan darah. Kalium membantu mengeluarkan garam berlebihan
dari badan bagi menstabilkan tekanan darah, sangat mesra bagi mereka yang menghidap hipertensi. Ia juga mengandungi magnesium yang terlibat dalam ratusan aktiviti enzim untuk kekuatan tulang dan saraf. Kadang-kala masalah susah tidur atau kekejangan kaki malam hari berkait dengan kekurangan magnesium. Selain itu, kalsium dan zat besi di dalamnya membantu mencegah osteoporosis dan anemia supaya badan lebih kuat dan wajah lebih berseri. Keempat, betik kaya dengan serat diet. Walaupun teksturnya lembut, ia mengandungi serat larut yang menyerap kolesterol dan lemak berlebihan serta serat tidak larut yang merangsang pergerakan usus untuk melancarkan pembuangan air besar. Kelima, kehebatan unik betik ialah enzim papain. Pernahkah anda makan hidangan besar yang kaya dengan daging kemudian merasa perut kembung dan tidak hadam? Di sinilah papain bertindak sebagai pembantu pencernaan semula jadi yang memecahkan protein besar daripada daging lembu atau kambing kepada asid amino kecil supaya mudah diserap oleh usus. Setelah memahami khasiatnya, mari kita bincangkan 4 kebaikan utama betik secara lebih terperinci mengikut penjelasan Dr. Rizwan Syafiq. Kebaikan pertama ialah melancarkan pencernaan. Kajian menunjukkan bagi mereka yang mempunyai fungsi pencernaan lemah, makan betik dapat meningkatkan rembesan jus gastrik dan mempercepatkan pergerakan usus sekaligus melegakan kembung perut. Data menunjukkan kadar pencernaan protein meningkat dengan kehadiran papain. Kebaikan kedua ialah meningkatkan immunity. Vitamin C yang tinggi merangsang penghasilan dan aktiviti sel darah putih. Kajian mendapati pengambilan betik secara konsisten boleh meningkatkan kekuatan tempur sel darah putih sebanyak 20% hingga 30%, menjauhkan kita daripada jangkitan virus. Kebaikan ketiga ialah melindungi sistem kardiovaskular. Antioksidan seperti vitamin C, E dan beta-karotena menghalang pengoksidaan kolesterol jahat yang menjadi punca saluran darah tersumbat. Pengamal pemakanan betik secara jangka panjang mungkin melihat penurunan tahap kolesterol jahat sekitar 10%. Ditambah dengan kalium yang mengawal tekanan darah, satu kajian ke atas pesakit hipertensi menunjukkan penambahbaikan tekanan darah sistolik dan diastolik selepas makan betik selama 8 minggu. Kebaikan keempat ialah kecantikan dari dalam keluar. Kolagen pada kulit memerlukan vitamin C untuk sintesis, menjadikan kulit lebih anjal dan mengurangkan kedutan, memberikan kesan awet muda yang lebih baik daripada kosmetik mahal. Namun kita perlu bersikap jujur tentang keburukannya kerana setiap perkara mempunyai 2 sisi. Terdapat 3 perkara negatif yang perlu diperhatikan. Pertama, risiko reaksi alahan. Walaupun jarang, sekitar 0.5% hingga 1% orang mengalami alahan terhadap betik yang menyebabkan kegatalan, ruam, bengkak bibir, malah sesak nafas atau cirit-birit. Jika anda mempunyai sejarah alahan makanan, cubalah sedikit dahulu untuk pemerhatian. Kedua, kerosakan gigi. Betik bersifat asid dengan pH sekitar 4, 5 hingga 5. Jika dimakan dalam jumlah yang sangat besar tanpa berkumur, asid ini boleh menghakis lapisan enamel gigi, menyebabkan gigi sensitif dan reput. Kajian menunjukkan makan lebih 3 biji betik sehari tanpa menjaga kebersihan mulut boleh meningkatkan kehausan gigi secara ketara dalam sebulan. Ketiga, boleh menyebabkan kontraksi rahim. Ini adalah peringatan khas buat wanita hamil. Betik mengandungi bahan yang boleh merangsang rahim, meningkatkan risiko keguguran di peringkat awal kehamilan atau kelahiran peramatang di peringkat akhir. Ibu hamil dinasihatkan supaya sangat
berhati-hati atau bertanya kepada doktor terlebih dahulu. Seterusnya, apakah makanan yang tidak boleh dimakan bersama betik? Pertama, jangan makan betik bersama makanan laut seperti udang, ketam atau ikan. Asid buah dalam betik akan bertindak balas dengan protein berkualiti tinggi dalam makanan laut membentuk gumpalan yang sukar dihadam, menyebabkan kembung atau cirit-birit. Sebaiknya jarakkan selama 1 hingga 2 jam. Kedua, jangan makan bersama labu atau lobak merah. Ini kerana bahan dalam labu, lobak boleh memusnahkan sebahagian besar vitamin C dalam betik, membuatkan usaha anda menambah vitamin menjadi sia-sia. Ketiga, jangan makan bersama ubat kumpulan tetrasiklin. Mineral seperti kalsium dan magnesium dalam betik akan bergabung dengan ubat tersebut dan menghalang penyerapannya, menyebabkan ubat tidak berkesan. Siapa pula yang dilarang makan betik? Pertama, penghidap alahan betik pantang mutlak. Kedua, ibu hamil, terutamanya peringkat awal. Ketiga, mereka yang mempunyai gigi sangat sensitif. Keempat, penghidap asid perut berlebihan atau ulcer kerana keasidan betik boleh merangsang lebih banyak rembesan asid gastrik yang memburukkan keadaan. Akhir sekali, mari kita jawab beberapa soalan lazim. Adakah kandungan gula betik tinggi? Betik tergolong dalam kategori sederhana, lebih rendah daripada laici atau mangga. Pesakit diabetes boleh makan dalam jumlah terkontrol 1 atau 2 potongan kecil di antara waktu makan utama sambil memantau paras gula darah. Adakah betik benar-benar melancarkan pembuangan? Ya, kombinasi serat dan papain sangat berkesan untuk masalah sembelit. Bolehkah makan betik semasa perut kosong? Umumnya tidak digalakkan kerana asidnya boleh merengsa lapisan perut. Sebaiknya makan setengah atau 1 jam selepas makan untuk penyerapan nutrisi yang lebih baik tanpa menyakitkan perut. Bolehkah makan betik setiap hari? Bagi individu sihat, memadai makan separuh atau 1 biji saiz sederhana sehari. Jangan berlebihan untuk mengelakkan kesan sampingan. Rakan-rakan sekalian, itulah bincang-bincang kita mengenai betik hari ini. Mari kita rumuskan pesanan daripada Dr. Rizwan Syafiq. Pertama, betik adalah gudang nutrisi yang hebat untuk imuniti, mata, pencernaan dan jantung. Kedua, ia bukan untuk semua orang. Mereka yang ada alahan, masalah perut berat atau hamil perlu berwaspada dan jangan campur dengan makanan laut atau ubat tertentu. Ketiga, bagi warga emas, aturan emasnya ialah lihat keadaan diri, makan berpada-pada dan pilih waktu yang sesuai selepas makan. Tiada makanan yang benar-benar baik atau buruk secara mutlak. Kuncinya adalah cara kita menikmatinya. Semoga perkongsian dari teman kesihatan ini membantu anda lebih yakin dan sihat. Jika bermanfaat, sila beri tanda suka dan kongsikan kepada rakan-rakan lain. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat maju jaya.